Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Maisarah binti Azmuni, C24A1952. Pada hari ini, saya akan membentangkan apa itu media baru dan ciri-ciri media baru. Media baru ini merujuk kepada media yang muncul daripada perkembangan teknologi digital dan internet. Media ini menggunakan teknologi komunikasi digital yang membolehkan interaksi dua hala antara pengguna dan penyampai maklumat. Media baru ini bersifat lebih interaktif serta membolehkan penyebaran maklumat itu dilakukan dengan lebih pantas dan cekap. Contoh-contoh media baru seperti Instagram, TikTok, Shopee, YouTube dan sebagainya. Terdapat banyak ciri-ciri media baru, namun begitu saya memilih 5 yang terbaik. Ciri yang pertama ialah digital, di mana kandungan yang disampaikan sepenuhnya melalui platform digital seperti laman web, aplikasi dan media sosial, lain dengan media tradisional. Seterusnya, media baru ini bersifat global dan mudah diakses kerana boleh diakses oleh sesiapa sahaja tanpa batasan dan tempat selagi pengguna itu mempunyai sambungan internet. Selain itu, media baru ini juga bersifat hypertextual, iaitu pengguna boleh melompat dari satu maklumat ke maklumat yang lain melalui pautan atau link. Selain itu, media baru turut bersifat virtual kerana mampu mencipta pengalaman yang terasa nyata. Contohnya melalui teknologi realiti maya atau boleh dipanggil atau boleh disebut seperti VR. Akhir sekali, media baru ini bersifat cepat dan nyata. Hal ini kerana di mana maklumat itu disebarkan serta-merta dan dikemas kini dengan lebih pantas dan pengguna boleh menerima berita itu dengan lebih cepatlah. Okey, sekian, terima kasih.